Serious best tengok rumah lama ada potensi besar sebenarnya. Cuma ramai tak sedar satu benda kecil boleh ubah keseluruhan vibe rumah. Ramai duduk rumah teres lama yang dibina sekitar era 90-an sampai awal 2000-an akan faham situasi ini. Ruang tamu biasanya masih ada susun atur lama, iaitu ada sudut kosong dekat tingkap, sama ada di ruang tamu atau bilik master. Sudut tu wujud bertahun-tahun tapi langsung tak dimanfaatkan. Nak letak almari nanti nampak sempit. Nak biar kosong pula rumah nampak macam tak siap. Rumah bukan buruk pun. Cuma ada sudut yang buat keseluruhan rumah nampak stuck di zaman lama. Sebab tu ramai sekarang cari cara upgrade rumah tanpa perlu renovate ribuan ringgit. Kadang bukan kena beli satu set perabot baru pun. Cukup tambah satu statement chair dekat sudut yang selama ni kosong terus rasa lain macam. Jenis kerusi macam wing chair ni memang nampak premium bila letak.